Setiap manusia ni Allah jadikan berbeza-beza. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang gemuk ataupun berbadan besar, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. So pendek kata, manusia ni berbeza-beza. Allah ciptakan dalam keadaan yang berbeza-beza. Okay? So kita sebagai manusia ni rasanya tak layak untuk kita menilai sesama kita sebab kita pun berbeza dengan orang. Kenapa perbezaan tu dijadikan isu, dijadikan sumber umpatan ataupun dijadikan sumber perbualan kita dengan kawan kita ataupun mungkin dengan keluarga kita? Okey, pendapat kita tentang orang yang berbadan besar, contohnya kita kata dia, oh dia tak jaga makan, oh dia tak exercise, dia tak jaga diri, dia confirm akan ada penyakit yang kritikal lepas ni. Sebenarnya kita tak tahu apa yang dia alami. Mungkin dia makan sikit tapi dia ada masalah sebab untuk orang berbadan besar ni, faktor dia berbadan besar ni ada macam-macam. Saya sebagai coach ataupun orang yang bertanggungjawab ataupun yang sebelum ini membantu customer saya untuk turun berat badan, saya dengar macam-macam cerita. Ada yang makan sikit tapi cepat sangat naik berat badan. Ada yang dah bertahun-tahun jaga makan, cut sugar, kurangkan makan, tapi masih lagi belum ada result yang sangat yang ketara. Tapi dia masih berusaha. Ada juga yang dia ada kekangan ataupun sebab kenapa dia tak boleh nak bersenam. Mungkin atas faktor kesihatan. Contohnya kaki dia tak boleh bergerak dengan aktif ataupun atas nasihat doktor dia tak boleh nak exercise. Kita tak boleh nak judge orang. Kita dekat sini apa yang kita boleh buat, kita mendoakan sahaja. Jika anda rasa anda bertanggungjawab untuk bantu dia, so bantu dia. Bukan dengan judge. Bila dia badan besar, oh ni tak jaga badan besar je, oh ini mesti malas nak exercise. No, tak boleh macam tu. Kita kena letak diri kita berada di keadaan dia dan baru kita boleh faham. Okay, so yang di luar sana jangan, please, tolong, tak kisahlah dia pendek ke, dia badan besar ke, dia tak cantik ke, jangan judge. Okay,